Selamat Hari Raya. Ayah ke mana? Pergi apa? Pergi tengok lembu dekat masjid. Cantik outfit. Sekejap lagi sekarang 6.30. Kita dah nak gerak pergi ambil makanan untuk makan hari ni lah, untuk hari raya kan. Go, kita tengok makanan apa kita nak ambil. Okay? Orang balik utara kan, balik selatan ke, balik Pantai Timur. So kami balik KL, balik Belah Bangi. Balik Belah Bangi tak jam. Tak jam korang. Walaupun malam semalam kita orang sampai KL pukul 8.30 macam tu, jam dekat Gombak jam kan, nak menghala Pantai Timur dengan nak menghala ke utara. Time tu kita orang dekat Kuala Selangor tau. Time maghrib tu. Itu jam teruk. Lepas tu tengok story kawan yang nak balik Pantai Timur pun memang jam. Tak apalah. Rezeki kita lah, kita balik tahun ni dekat KL kan, kat Bangi. So sekejap lagi kita sambung balik vlogging. Kita nak pergi ambil nasi minyak dekat Kajang. Okay, so korang tengok sekejap lagi. Bye. Oh, dia nak buat ni, apa tipas ni. Tu dia betul. Ayah, dia kata no pets allowed. Ni pet? No. Ni. Mai beruang. Ni kena tahan kat bawah. Kita ada apa, nasi minyak? Nasi minyak. Okey. Minyak dekat apa ni? Blok Idaman Abadi. Kau perlu ke nak sebut Blok Idaman Abadi tu? Kau dah macam babah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sayungnya. Rumah kita pula betul-betul sebelah surau. Tak payah mata lagi. Apa bagi patut kuku? Panjang ke? Oh, panjangnya. Kita dah sampai. Ni ada saya sebut lah. Papadam. Kita ada acar timun. Kita ada Lepas tu kuah kita kacang. ada kuah kacang. And then kita ada rendang. Ayam rendang. Ayam rendang. Ayam rendang. And then bawah sekali kita ada Kita ada nasi minyak. nasi minyak. Okay, jom. Ini sebabnya kita tak masak tau. So kita order je lah. Just masak ni je lauk apa ni. Oh ni. Ada satu lagi kita tinggal. Kita just masak kari ayam. Makan dengan Nasi ipin. Kalau korang tahu, yang ini curry pop yang viral tau. Curry pop NH. Curry pop pusat NH tu. Okay, dia ada kadang-kadang kat sini. Kali ni melambangkan dia punya flavor. Yang ini black pepper. Kalau warna hijau ni kambing kan. Oh, bukan ni kentang. Mak cakap kuat-kuat, tak payah nak sorok yang tu. Mak cakap je. Tadi kita tunjuk main course. Of course kita ada dessert. Dessert kita beli daripada Gombak korang. Yang ini kita ada sugar bake. Korang boleh refer dia punya TikTok ataupun dia punya Instagram. Okay, yang ini kita ada walnut salted caramel. Okay, untuk walnut ni biasanya dia drizzle dengan chocolate ganache tau. Tapi kita request untuk salted caramel. And then this one kita ada yang original punya lah. Original punya. Wow, this is so nice. Ya, mulakan pagimu dengan manis-manisan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal betul benda manis lagi. Sedap. Apa yang terima sebenarnya? Mak. Mak yang mengidam. Sedap. Aris cakap hai, selamat raya. Hai, selamat raya. Aris busuk. Jumpa mama dah. Tu. Selamat raya. Bye. Bye. Mak kami hitam. Man in black. Ya, jom. Aris, tak ada makan je lain. Aris, cakap bye-bye. Bye. Selamat raya. Aris busuk. Ada yang busuk kan. Dah mandi pun busuk, tak mandi lagi busuk.
Okay, ni makanan kita pagi ni yang tadi tu. Suasana di Hari Raya. Hari Raya Aidiladah. Okay. 1447. Marilah kita berkorban. Marilah kita berkorban. So saya dah bersiap, dah make up, dah berbaju abaya. Mungkin untuk hari hari kita pakai abaya je lah, sebab malas kan nak pakai baju hurung, nak senang bergerak. So kita nak makan dulu nasi minyak. Yang lain semua dah makan dah. Balik solat Jumaat. Balik solat apa? Solat raya tadi, sembahyang raya tadi. Kita dah bersiap, so kita tak sempat nak makan sekali. So kita makan dulu. Walaupun dah bersuami, makan tetap seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Terengganu kan nasi minyak ah. Sekejap lagi nasi dagang pula. Maucu. Makanan kebangsaan negeri. Sedap. Teringat nasi minyak maklum. Ini pun mak beli juga rendang-rendang ni. Okey, cuma dia masin sikit. Kan? Kurang. Masih sikit. Betul. Oh. Forget. Berapa jam? So sekarang pukul 10.45 kita nak ke Semenyih untuk pergi ke rumah Ucu. Sebab kat situ ada Nek, ada Ucu, ada Pokbak. Lepas tu petang nanti kita akan datang sini balik lah, tengoklah macam mana. Ingat tu. Adriana. Dipanggil awak apa? Daging ni. Memang tak lah. Cuma hang daging ke apa ni? Sambal ni. Sambal, ya dah sambal mana? Sambal daging lah. Kau Sambal Jawa. Jawa. Oh, Jawa. Serok sini. Dia datang kat sini nak masuk dalam video. Katakan dia. Panggil dia, come here. Come here. Karim, come here. Karim. Come here. Baik, ada lari. Lepas tu pergi kat sini. Bagi dua boleh tak? Makan apa? Saya makan apa kuih koci tapi kopi apa koci tak meleleh lah. Koci Koci model. okey lah, tak meleleh. Saya suka macam ni. Awak je lah yang suka. Kek pisang ada 4 jenis. 4 benua, tapi dah benua tu dah tercemar. This is butter cake dari tak payah sebab dia tak sponsor. Tak payah. Dagang sekarang dari Terengganu. Dagang import je. Nanti nak lari. Kata mangkuk. Hi, welcome to our channel. Channel kami biasa-biasa je. Sebab tak biasa, sebab orang tak boleh tengok. Kalau je orang tengok, tak biasa je, orang luar biasa. Dia tu. Bagi dia nangis. Oh, sakit ni ha. Oh. The next day. Ayang. Selamat Hari Raya Aidiladha, hari yang kedua. So, hari ni hari kedua. Pagi ni kita nak masak sayur gobis mamak. Masukkan sikit minyak. Tak tomat je. Chef Amirul ini actually kan, kalau korang tak tahu, dia ni bukannya sekadar kerja hakiki, dia adalah kerja tentera tau. Tapi dia ni adalah chef sebelum ni. Dia adalah peniaga char kway teow dan juga dia tolong mak dia meniaga goreng-goreng tau dulu. So dia memang pro lah masak. Okay, kita masukkan sayur kita.
Okay, so ni dah siap. Thank you, chef. Sama. Tak, awak ni bawa periuk ke rumah orang ni kenapa? Kita nak merisik. Majlis nak merisik ya. Oh, tu hantaran lah tu? Hantaran. Okey, hantaran nasi. Hantaran kita buat periuk nasi ya. Hantaran seperiuk nasi berbalas sup daging tulang, sup tulang. Mana dia waktu main game lah tu. Dia waktu main game lah tu. Ya. Berasaskan daging. Oh, orang dah lah mabuk lah semalam bangun pukul 12. Kenapa ada sudu? Kenapa ada sudu? Nak melembutkan, betul. Tips. Menu ke apa, Bosa? Daging goreng. Tak nampak daging goreng pun. Asak dia tebang. Tu lagi menu tu. Yang tu dah siap dah. Wow, hati. Oh, cuma masak apa? Masak kain. Laundry boy. What are you doing? Ni rasa macam semalam macam ni juga. Tak mandi lagi kan? Mandi dah. So this is my fruit daughter. Adriana, Moina, Muhammad, Huzik, Samsul, Bahrain. Cuba teka kepala dia sama dengan siapa? Dengan tu. Kepala. Sensory play dengan ice. Sensory play. Oh, dah orang lah. Mak tak marah, main tak apa. Sensory Bukan nak play, bagi minum. Milo ice. Sensory play, Milo Cuba ice. pegang dengan Wan Mana si? Oh, Kak Ain duk main dengan nasi. Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk. Dia seri dengan Wan. Ni je lah. Suka dia. What are you doing? Bismillah. Want to smile. Want to smile. I want to kiss you. I want to kiss you. Kiss kat Atin. Muah. Kiss kat Atin. Kiss kat Atin dulu. YouTube. Kenangan. Ya. Nampak dapat kerja sikit. Bapak berat sikit. Macam mana cakap? Nak makan. Ni nasi ada sikit lagi. Tapi ni banyak ni masa nasi ni. Cakap. Masa depan tu kita akan berbudak baby dulu. Cakap je lah. Ucapan. Hai. Tak pas minggu. Nek. Sila bagi ucapan tak? Ucapan apa? Ucapan ke apa? Ucapan sempena Raya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak, menantu, cucu, cicit Nek mengucapkan selamat Hari Raya Haji Aidilazha di rumah Ucu. Semua keluarga mari berkumpul Ucu. Alhamdulillah serta sangat meriah. Seumur hidup Nek rasa macam inilah raya di rumah anak menantu. Masa dulu raya dah di betul, tapi tak semeriah ni. Tambah lagi keluarga mari dengan anak dengan apa. Alhamdulillah amin. Kalau lagi ada umur hayat Nek macam ni, Nek rasa macam tak boleh nak gambarkan, terlalu suka je. Bila Nek tak ada segala kenangan, apa-apa yang Nek dah ada sini, harap-harap anak cucu menantu ingatlah pada Nek. Al-Fatihah. Amin. Raya PKP mana? Raya PKP. Alhamdulillah, dulu raya PKP rumah Ucup, PKP yang pertama bersama keluarga Ucup. Lepas tu raya yang kedua rumah Pocan, bertambah lagi bersama dengan Besan. Sekarang ni mana nak rasa Nek yang macam ni nak pergi raya rumah Besan, rumah anak. Boleh ya, Nek yang malah. Tapi sekarang ni kerana kemeriahan ni kena ada kenduri cucu pula yang nak kahwin. Alhamdulillah. Kita dapat makan sebahagian daging korban semalam. Ni hati digoreng, ni daging goreng. Ada sambal, ada sayur.
Selamat Hari Raya. Oh macam tu lah, selamat Hari Raya kedua. Hari ni kita dapat makan bersama-sama keluarga kita. Tahun ni Kononnya kita raya dekat Semenyih. kat KL. Kat KL. Semenyih. Ya. Besok kita akan bertolak ke Batakali pula. Ya. Akan berkumpul ramai-ramai untuk majlis Lisa. Okey, bye-bye, makan. Apa ni? Kolesterol mana kolesterol? Kalau kau ikan kering. Yang okey ke makan daging? Okey. Hari-hari makan daging. Hari makan Kau daging. telur pula dengan Lagi tak habis hari raya. Selagi tak habis raya, selagi kita makan. Terus makan lah. Mak lagi lagi sebab tadi mak tunggu lapas. Oh sudah makan. Kita ada berlodi. Sekejap lagi, okey. Kita hormat daripada privacy sebab muka dia tak backup. Bismillahirrahmanirrahim. Amna macam mana? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Makan-makan. Okey tak ni? Daging dia sangat-sangat lembut ya. Kita masak ni selama 24 jam. Sedap tak Nah? Tak. Aris sedap tak Aris? Tak. Tekan eh? Tekan eh? Sedap eh? Setahun sekali je dapat makan singgang daging yang sedap macam ni. Sekejap lagi kita sambung balik vlog. Kita makan dulu. Nauter mak-mak pula yang makan. Ini apa yang dah dah? Nampak? Nek nak bercakap ke? Cakap sikit. Nak cakap ah? Cakap apa? Assalamualaikum semua. Ni raya Nek dengan yang duduk sini ni. Raya haji. Alhamdulillah. Meriah lah. Cara duduk kita balik apa luar daripada rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sedap tak makanan? Makanan memang sedap semua. Tukang masak tak berhenti duduk dapur. Buat tu buat ni daripada pagi sampai ke masa makan ni ha. Terima. Kamu buat aku suka. Penuh ke bang? Hamster ni dah ada kotak itu depan. Apa dia? Hamster depan hamster. Hamster lagi utama. Jatuh ni garanti Garanti kaya training selalu ni. Nak telinga orang ni. Sama dia kaya. Tapi kena letak ni tak letak kalau letak jatuh dia kena. Dah ni bagi dah sama. Bukalah bagi lah. Goyang tu bahaya. Tak boleh. Memang tak boleh. Oh, tak boleh dia. Oh, dia lagi dah tak boleh. Oh, sekali. Tak ada dah. Nanti Kan nak telinga kau penampak. Habis buat kalau buat apa boleh penampak. Oi. 1 2 3. Oh, boleh. Oh, habis dah. Tak ada cerita ada seram habis. Ada dah habis. Kak A saya ingat Kak A. Saya ingat Kak A. Kak A! Kak A! Tahan telinga kena jetik. Tak boleh. Dia mula-mula jalan, dia mula-mula kena tahan telinga. Bila nak telinga kan nak penampak. Ya, Agak telinga sikit ah, telinga lembek. Boleh. Sebab kita orang bosan kat rumah, dah habis makan tadi kan, nak cari dessert. Kita pergi dekat Beans Factory. Sedap tak sayang? No. Tapi Tapi sayang taruh dia tak taruh bol. oh, ada yang mini tu kan. Ini